Apa sekali lagi? Tak dengar, tak dengar. Buat sikit. Wa man lahu daran. Ada dua rumah. Lagi? Kedua-dua rumah itu pintunya terbuka menghadap, jalan tertutup. Dia jalan masjid ni dia lawan kepada jalan nafis. Faham? Istilah dia lah. Darbun masjid dengan darbun nafis. Contoh kan lorong. Macam ni lah. Kalau tariqun nafis tu jalan besar tu. Faham? Tariqun masjid yang jalan mati ni. Jadi pintu dia tu menghadap ke apa tadi? Darbun kepada apa? Ila darbaini, kepada dua jalan yang tertutup. Bukan jalan nafis. Faham? Bukan jalan umum lah. Kemudian ataupun dia ada dua rumah. Satu rumah menghadap ke jalan mati, satu rumah menghadap ke jalan besar. Syariat. Faham? Syariat. Bila disebut kata syariat ni, bahasa Arab memberi makna jalan besar. Lagi? Maka dia buat apa? Dia buka pintu antara dua rumah tu, tengah-tengah. Maka lam yumna, tidak dihalang dia berbuat demikian. Kemudian wahaisu, di mana sahaja surah yang disebut sebelum ni, yang disebut dilarang buka pintu. Mana-mana surah lah yang sebelum ni, termasuk wahaisu. Di mana-mana surah yang dilarang daripada buka pintu, adakah boleh dibuat diadakan persetujuan secara berbayar ataupun tidak dengan ahli jalan sebenar? Adakah boleh ataupun tidak? Faham? Sebelum ni kan kita sebut, kalau jalan besar tak boleh pasang awning, jalan am kan, tak boleh membuat apa-apa binaan, sama ada ia memudaratkan ataupun tidak memudaratkan, tak boleh. Sama ada dan tidak boleh dibayar untuk membenarkannya, tak boleh juga. Maknanya siapa bayar dibenarkan dia buat, tak boleh. Bayar pun tak boleh. Itu kalau jalan awam. Bayar pun tak boleh. Tapi kalau jalan ni, jalan yang begini, dalam bab buka pintu, ya, kita sebut kan, orang seseorang itu dia adalah ahli jalan daripada depan rumah dia sehingga ke jalan utama, maka dia adalah ahli jalan. Tapi kalau belakang tu dia bukan ahli jalan. Maka kalaulah dia bukan ahli jalan, lalu dia nak buka juga pintu menghadap ke jalan yang dia bukan ahli jalan itu, boleh tak? Wahaisu, baca. Wahaisu muni'adatul babi fasalahahu ahlud darbi. Ahli jalan tu dia suluh, mereka tanazul hak mereka, mereka benarkan. Fasalahahu ahlud
dengan bayaran. Bayarlah. Kalau nak buka pintu ni, guna jalan kami, bayar. Boleh tak? Boleh. Tu dia beza dia. Berbanding dengan masalah yang sebelum ni. Yang sana tak boleh langsung. Sebab itu kan syariah. Dia nak deal dengan siapa? Yang guna tu ramai. Takkan deal dengan satu orang je, biar orang lain. Dengan sebab satu orang bayar, orang lain mahrum. Tapi yang ni mereka kan empunya jalan. Kalau semua dan jumlah mereka tu berbilang saja, berapa orang? 10 orang, 20 orang. Kalau syariah kan apa kata-kata orang pakai. Nak deal dengan siapa, nak bayar kepada siapa. Itu dia punya beza dia, boleh bayar dengan tak boleh bayar. Kemudian habis masalah pintu. Masalah ketiga. Masalah ketiga, membuka kawah. Membuka kawah. Kawah ni apa? Lubang apa? Lubang cahaya. Kawah dia apa? Lubang cahaya kat dinding. Apa tafsiran kawah? Lubang cahaya. Di sistem pencahayaan zaman dulu antaranya ialah menggunakan cahaya matahari. Faham? Sebelum adanya lampu, menggunakan cahaya matahari. Jadi untuk menggunakan cahaya matahari, perlulah buat lubang kat dinding, baru cahaya matahari masuk. Jadi sejauh mana pemilik rumah boleh tebuk lubang dinding dia bagi tujuan tersebut. Okey? Dia kata apa? Boleh? Boleh. Seterusnya? Boleh lah, sebab tu dinding rumah dia. Kenapa ada perbahasan boleh? Boleh lah. Mungkin orang kata, nak bahas apa? Dah dinding rumah dia, memang boleh. Kenapa nak sebut boleh? Faham? Sebab mungkin ada waham tak boleh. Dia biasanya bila sebut macam tu, maknanya ada waham tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Bila dia tebuk lubang, menyebabkan dia boleh akses pandangan kepada rumah sebelah. Faham? Jadi ada waham, tak dibenarkan untuk tebuk lubang. Sebab nanti mungkin akan ada akses pandangan kepada rumah sebelah. Tapi kaedah dia, seseorang boleh melakukan apa sahaja terhadap bangunan milik dia, selagi mana ia tidak mendatangkan mudarat yang nyata kepada jirannya. Contohnya nanti akan ada bahasan, boleh ke satu orang jiran dia buat dinding tinggi. Jadi bila buat dinding tinggi, mungkin akan menghalang cahaya masuk ke rumah jiran dia. Ataupun buat dinding tinggi akan halang angin. Bila tinggi, angin tu tak masuk. Tapi dinding yang dia buat tu masih dalam kawasan dia, maka dalam kitab kata boleh, selagi mana yang dia bina itu di tempat dia, di kawasan dia, tidak mendatangkan mudarat yang nyata. Adalah ta'rif mudarat yang nyata itu, maka dia boleh buat. Dia dibenarkan untuk buat. Sekarang ni masuk perbahasan tentang dinding. Seterusnya, kemudian dia masuk bab dinding. Bab dinding ni macam-macam masail dinding. Masail dinding. Pertama, kalau kita tengok rumah kan, kita ada rumah sebiji. Sebenarnya rumah zaman dulu, orang dulu punya rumah adalah rumah banglo.
Walaupun rumah kampung, tapi definisi moden dia banglo. Sebab dia rumah sebiji. Mana ada rumah kampung, rumah teres? Rumah cantum-cantum dengan rumah orang lain? Ada. Rumah tradisional ni, yang zaman dulu punya. Semua kan rumah sebiji. Rumah kayu, tapi sebiji. Rumah sebiji ini, orang panggil banglo lah sekarang ni kan. Dia jadi macam orang rumah sebiji dia lagi kaya daripada orang rumah teres. Ada dalam sejarah bilakah rumah flat mula dibina kat Malaysia. Rumah flat ni dalam bahasa Melayu dengan rumah pangsa. Flat ni bahasa orang putih. Pangsa lah bahasa Melayunya. Ada kat kawasan mendekat. Dibuat rumah pangsa. Rumah pangsa kan. Dulu kalau rumah pangsa ni paling tinggi pun tak tahu berapa tingkat. Sekarang ni tak tahulah. Dia dah jadi rumah sarang burung. Rumah flat ni dia macam rumah sarang burung kan. Sarang burung buat kotak-kotak duduk ni burung. Semua makan semua kat situ. Itu bentuk perumahan moden. Malaysia kalau belah Cina pula lagi teruk. Rumah-rumah flat. Dia sumbat, maknanya kotak-kotak manusia tu duduk dalam rumah macam tu. Apa tadi? Dinding. Jadi orang yang mana dia tinggal dalam rumah sebuah, dinding rumah itu adalah dinding dia. Tapi kalau kita tinggal rumah teres kan jiran sebelah menyebelah berkongsi dinding. Dinding macam rumah quarters ni. Di satu, di dua. Dinding tu kan sama. Dinding rumah sini adalah dinding. Kalau macam dinding lah, macam rumah kat quarters tu. Dinding tu macam rumah saya dengan rumah Ustaz Musa sebelah-sebelah. Jadi dinding rumah kita dengan rumah Ustaz Musa sama. Dia pakai berapa bata dinding tu? Satu bata ke dua bata? Besar dia. Satu ke dua? Faham tak? Dinding dia letak satu je bata ke ada dua bata di situ? Dua. Ketebalannya dua bata. Satu bata je. Satu bata memanjang kan? Bukan satu bata je. Maksudnya satu bata tu kongsi dua rumah. Itu dia panggil dinding berkongsi. Bahasan depan ni dia panggil jidar mushtarak. Dinding berkongsi. Tapi tak apalah, kita bukan memiliki rumah tu. Contohlah rumah teres yang lain, macam tu juga konsep dia. Rumah flat ke rumah. Dia nak bahaskan kat sini siapakah pemilik dinding. Kerana dia ada masail-masail berkaitan dengan dinding. Okey, baca. Dia kata, okey, sekarang ni rumah yang depan kita ni ada rumah yang berkembar. Yang dinding sebelah sini dengan sebelah sini dinding yang sama, bukan pakai batu yang lain. Dinding tu ada dua kemungkinan. Boleh saja kemungkinan dinding dimiliki oleh satu rumah sahaja. Mungkin boleh berlaku. Boleh ditasawurkan. Ataupun dinding itu dikongsi oleh jiran sebelah menyebelah. Pun boleh. Itu dia kata qad. Mungkin kadang-kadang khusus pemilikannya kepada salah seorang sahaja. Lagi? Wa qad yashtarikan pun boleh juga. Jadi macam mana kita nak tahu dinding ni sebenarnya berkongsi ke ataupun dinding ni privacy? Macam mana kita nak tasawurkan dinding tu privacy? Contohnya orang tu dia buat rumah dia dulu.
Kemudian orang ni datang kat sebelah, dia buat rumah sebelah rumah dia. Dia pinjam dinding kita untuk jadi dinding belah sini. So maksudnya itu dinding kita lah. Sebab rumah yang sebelah rumah kita tu, dia hanya tambah dinding belah sini, tambah atap. Dinding sini dah ada. Maksudnya dinding tu siapa punya? Kita punya lah. Faham? Dia pinjam dinding kita. Tapi kalau rumah teres macam ni, memang dibina terus dinding macam tu. Jadi jiran sebelah menyebelah adalah berkongsi dinding, yastarikan. Faham? Kemudian maka wal jidarul mukhtassu, kemudian jadi kalaulah sifat ataupun hukum dinding itu adalah milik milik khusus jiran, dia punya khusus, maka jiran sebelah sini tak boleh memasang kayu juzuk, tak boleh letak juzuk kayu. Dia juzuk ni digunakan sama ada maksud dia mungkin kalau pembinaan tempat kita bukan macam tu, tapi ada setengah tempat juzuk ni, macam contoh kan kita nak buat atap. Sebelum nak naikkan atap tu, dia akan letak kayu antara dua dinding, letak kayu merentangi antara dua dinding. So kalau dinding yang dekat rumah kita tu dinding jiran sebelah, kita tak boleh letak kayu atas dinding dia. Faham? So tu dia punya meletak kayu. Apatah lagi kita lubangkan dinding itu, kita cucuk kayu lagi tak boleh. Faham? Meletak barang kita di atas barang orang lain, tapi sini tak boleh. Jadi dia letak kayu untuk pasang atap, tak boleh. Sama ada maksud meletak kayu, dia memang letak atas kepala dinding tu, ataupun dia cucuk, dia lubangkan, dia masukkan kayu. Contohnya dia nak buat ampaian ke, dia tebuk dinding tu, tebuk, dia drill, dia lubangkan lagi teruk, tak boleh. Sebab bukan dinding dia. Faham? Seterusnya, wala yujbarul maliku, dan malik tidak dijabar, tidak boleh dipaksa untuk membenarkan. Itu maksud wala yujbarul malik. Tidak kita kata ini kan jiran minta, oleh kerana jiran minta ada hak jiran, maka kita kok mana pun kena benarkan jiran untuk buat. Tak. Tidak dijabar. Tidak dipaksa. Kalau dia enggan membenarkan, dia ada hak untuk berbuat demikian. Itu maksud wala yujbarul maliku. Seterusnya, kemudian dia tak redha, khalaslah, dah tutup buku, tak payah bahas. Sekarang ni dia setuju, dia benarkan. Kebenaran untuk menggunakan dinding dia boleh berlaku dalam beberapa surah. Pertama, dia benarkan gunakan dinding dia, tebuk ke, letak ke, secara percuma. Khalas, tak perlu bayarlah. Kalau dia kata percuma, pakailah, jangan sampai runtuh je, dia kata pakailah, maknanya dia benarkan, tak perlu bayar. Maksudnya apa yang sedang berlaku, akad antara pemilik dinding dengan pemilik kayu. Akad yang sedang berlaku adalah pemilik dinding meminjamkan dinding dia, faham, untuk digunakan oleh orang lain. Pinjam, akad i'arah. Seterusnya, lahur rujuk, dia boleh tarik balik. Mula-mula baik, lepas tu dah bergaduh pula, tarik balik. Tapi kena ingat, tarik balik itu hanya boleh selagi mana jiran yang minta izin tu belum buat apa-apa binaan yang permanent. Dia dah letak atap, dah pasang ni, lepas tu kata saya tak bagi lah. Kalau dia tarik balik kayu tu, habislah runtuh dia punya dinding dia, dia punya atap dia. So kalau jiran yang meminta izin itu belum buat apa-apa binaan, boleh tarik balik. Tapi kalau dia sudah membuat binaan, tidak boleh tarik balik. Dia adalah kaedah ar-ridha bisyai', ridha bima yatawalladu.
kamu dah redha untuk benarkan, risiko dia memang dia akan jadi binaan permanen. Sebab benda yang nak diminta tu adalah nak pasang kayu, nak pasang atap. Benda tu memang permanen. Itu risiko dia. Bila kita dah benarkan, maknanya kita terkandung di dalamnya, kita redha benda tu akan jadi permanen, walaupun kita tak sebut. Jadi kalaulah orang yang membenarkan diberi kebebasan tarik balik, dia akan memudaratkan lah orang. Kalau tak benar, kalau tak nak bagi, tak payah bagi. Kalau dah bagi, risiko dia, kamu kena bersedia kawasan dinding kamu diguna secara permanen. Sebab itu tidak dibenarkan dia tarik balik kalau dia sudah memberi, kalau sudah binaan itu sudah dibuat. Kemudian boleh. Boleh. Ya ke? Kemudian okey. Dia boleh rujuk. Okey. Dia boleh rujuk. Tapi rujuk yang dia dibenarkan hanyalah bukanlah untuk orang yang meminjam itu membongkar semula. Itu tak boleh. Faham? Selepas dah bina pun boleh rujuk. Tapi rujuk itu bukanlah dia mempunyai kuasa untuk memerintah orang yang dah pasang itu untuk runtuhkan balik. Tak, dia tak dibenarkan. So dia terangkan apakah faedah rujuk. Wa faedatul ruju'i takhyiruhu baina ay yubqiyahu bi ujratin aw yaqla'a wa yaqrama arsha nafsi. Itu dia punya faedah rujuk. Dia punya faedah rujuk, dia tarik balik. Dia tarik balik maksudnya dia tarik balik kebenaran menggunakan dindingnya secara percuma. Itu yang ditarik balik. So dia setelah dia tarik balik, dia bagi pilihan kepada orang yang pasang kayu tadi. Pilihan pertama, kamu boleh terus menggunakannya, tapi kena bayar sewa. Bayar sewa lah, pakai kepala dinding saya. Itu dia panggil tu, bayarlah. Atau apa? Ataupun dia buang benda itu dan pemilik dinding kena bayar ganti rugi. Faham? Pemilik dinding kena bayar ganti rugi. Kau lah menyebabkan cabut, kan rugi. Dia kena ganti rugi. Kemudian ada satu wajah dhaif kata faedah dia adalah untuk dia minta sewa sahaja. Maksudnya wajah dhaif ni kata tidak ada ruang untuk kita benarkan dia untuk menyuruh cabut balik kayu tu. Tak ada. Dia ada satu pilihan je. Dia ada satu pilihan saja, iaitu minta orang tu bayar sewa. Bas. Sebab kalau kita benarkan dia buang balik, maka dia memudaratkan orang itu. Seterusnya, walau radiya biwudu'i wal bina'i 'alayha bi'wadin fa in ajra ra'sal jidari bil bina'i fa huwa ijarah. Lagi? Fa in qala bi'tuhu lil bina'i 'alayhi. Kemudian dia bawa ni. Jadi cuba tengok perbahasan ulama kita. Dia bawa surah kedua. Dia benarkan orang menggunakan kepala dinding dia. Kepala dinding faham kan? Kepala dinding benda apa? Atas tu kepala. Sebab ni kan nak letak kayu atas tu. Jadi sekira dia benarkan, tapi dia kata kena bayar. Kena bayar. Baca sekali lagi. Dia benarkan letak dan buat binaan. Dua sekali. Mungkin kena ada simen ke apa, dia okey. Tapi bi'i wadin lah. Fa in ajra ra'sal jidari bil bina'i fa huwa ijarah. Kalaulah dia punya deal dia, maksud okey sekarang ni berbayar. Berbayar tu apa? Akad apa tu?
berbayar sebagai sewa ke berbayar sebagai beli. Itu kan lain kesan dia. Biar jelas. Maksudnya okey, dia kata saya boleh benarkan kamu pakai tapi kena bayar. Lepas tu kena perincikan lagi. Berbayar tu sebagai kamu sewakan atau kamu jual kawasan tu kepada saya. Yang mana satu? Faham? Sebab tu dia kata kalaulah berbayar itu adalah menyewakan Ra'sul Jidar, maka akad yang sedang berlaku antara dua pihak itu, nama akad itu adalah akad ijarah. Faham? Akad ijarah dia ada implikasi khas dia. Kena tahu. Kan, dia ada, maksudnya bila ijarah dia temporary, kita sedia ke? Kita dibenarkan letak tu temporary, sementara je. Sedia ke? Bukan risiko ke? Dah habis tempoh kena cabut balik. Yang kedua, ataupun dia kata aku jual untuk kamu buat kamu punya urusan lah. Dia jual kepala tu je. Maka dia boleh. Kalau jual dia boleh dua bentuk akad. Sama ada dia jual kawasan kepala dinding atau dia jual hak. Ini daripada ibarat ni yang ulama istimbat dalam isu baru ni yang kita buat bahas masail tu, hak intelek, hak cetak, hak cipta. Benda, tak ada benda yang dijual. Tak ada benda fizikal. Tapi yang dijual tu benda maknawi. Sebab tu dia panggil hukuk maknawiyah. Jadi dia jual apa? Dia jual hak untuk bina. Asalnya hak untuk pakai atas tu hak pemilik. Pemilik telah menjual hak menggunakan atas itu kepada. Dia tak jual fizikal kepala dinding. Dia tak jual yang tu. Dia jual hak boleh membina di atasnya. Hak tu boleh. Maksudnya menjual hak. Dari sinilah ulama kembangkan masalah kepada yang zaman sekarang ni lah, hak cetak, hak cipta dan seumpama. Kemudian dan akad yang macam ni, dia tidaklah solid jual beli. Dia panggil mahdhun, dia bukan bai'un mahdhun, dia bukan ijaratun mahdah. Dia apa dia panggil? Jual tapi ada bau sewa. Itu maksud dia. Bau lah. Ada unsur kita panggil. Maksudnya jadi pemilik dinding kena tahu kalau kamu dah setuju nak jual, kamu jangan macam-macam kan, tiba-tiba nak tarik balik. Kalau orang tu dah bina, maka tidak dibenarkan pemilik dinding untuk meruntuhkan dinding pada bila-bila dalam apa jua keadaan. Faham? Bihal. Sebab kalau dia kata okey saya nak runtuhkan dinding ni, dia akan buat implikasi apa? Orang tu punya dinding pun runtuh juga. Ini atap dia. Dia tak boleh. Naqdul jidar bihal. Kemudian dia nak meruntuhkan dengan tangannya sendiri tak boleh. Tapi kalaulah contohnya dinding itu telah runtuh dengan sebab bencana, runtuh. Dia masuk, dia kena faham masalah selepas ni dengan faham masalah sebelum ni. Masalah sebelum ni surah dia adalah dia telah menjual. Dia telah menjual kepala dinding itu kepada orang ini. Jual. So bila dia jual, maknanya orang yang beli tu macam berkongsi lah dinding dengan dia. Sekarang ni dinding tu telah runtuh. Walau hadaman tidaru fa'adahu ahlifuhu bagi mushtari i'adatu sinai. Faham? Dinding tu runtuh. Kemudian tuan tu dia buat balik dinding. Dia buat balik dinding. Orang yang telah membeli kepala dinding tu, dia boleh buat balik. Dia boleh guna walaupun dinding baru. Dia tak perlu buat akad baru. Faham?
Dia tidak perlu buat akad baru untuk boleh menggunakan kepala dinding memadai dengan akad sebelum ni. Itu maksud dia boleh guna. Dinding tu runtuh, sekarang kan dinding baru. Mungkin malik dinding tu kata, kamu tak boleh ni pakai ni dinding baru. Yang kita punya deal dinding sebelum ni. Tak boleh. Bila dia buat je dinding, walaupun bata baru, semua baru, dia kena benarkan orang yang sebelum ni untuk guna dinding. Tak perlu tajdidul aqdi. Tidak perlu memperbaharui akad. Apa dia? Panjang. Supaya akad ataupun urusan kedua belah pihak ni transparent, jelas, tak terselindung, maka kena jelas. Kalau dia benarkan orang lain pakai dinding dia berbayar ataupun percuma, perlu jelas. Dia benarkan berapa luas, berapa banyak kawasan yang dia nak bagi orang tu pakai, nak sewakan ke, nak jual ke, nak bagi percuma ke, biar jelas. Sebab ada jenis bangsa dia panggil, kita bagi sikit dia guna lebih. Benda tak tulis, bagi betin apa, orang Melayu panggil apa, seperti Belanda diberi tanah. Faham? Seperti apa? Belanda diberi tanah. Bagi tanah sikit, ambil banyak, kan? Mula-mula buat pacak tali je, ikat tali, buat kuil dia. Tiba-tiba dah ada bangunan sikit kecil. Itu ditambah lagi. Orang tak tengok, tak tegur, buat lagi. Itu buat harta dia, tanah. Jadi senang supaya benda tu tak berlaku, biar benda tu transparent. Berapa luas, berapa kaki, berapa meter, semua bagi tahu. Jadi jelas lah. Kalau dia ambil guna lebih, kita ada. Maka kena bagi tahu. Mabni alaih tu nak pakai luas mana, berapa panjang, berapa lebar, berapa meter, berapa inci, semua jelaskan. Tapi kalau buat lebih kurang, nanti kan kalau gaduh susah, tak ada apa-apa sandaran. Semua akan kata saya ingat. Sebenarnya saya begini, saya ingat macam ni. Dah susah. Jadi biar jelas. InsyaAllah. Wasamki judran. Samki tu dia punya ketebalan dia, lebar, panjang, ketebalan dia. Dan dia nak guna dinding kita tu macam mana bentuk dia, nak simen ke, dia nak paku ke, dia nak letak saja ke, semua kena bagi tahu. Faham? Jelas bentuk penggunaan tu. Sekadar simen ataupun ada lubang kan, atau letak je, atau paku ke, atau apa nak buat macam mana pun kena diperincikan. Kaifiat wada' tu, kaifiat guna tu macam mana tu. Dan kena bagi tahu juga dia nak letak kayu berat mana. Dia nak letak kan kayu, lepas tu letak atap. Atap tu, atap apa nak pakai? Atap genting, atap nipah. Supaya orang tu jelas. Sebab dinding tu dia ada kadar ketahanan dia. Mungkin atap nipah boleh, tapi atap genting tak boleh. Jadi biar orang tu jelas semua. Ni saya nak buat begini. Dan dia akan benarkanlah kalau dia rasa dinding dia tu boleh tampung keberatan benda yang nak diletakkan atas dia. Astaghfirullah. Seterusnya, walau adina fil bina'i ala ardihi kafa bayanu qadri mahallil bina'i. Dia beza buat binaan kan. Allahu Akbar. Macam-macam.
undang-undang apa dia panggil, tanah. Kalau kita benarkan orang guna tanah kita, dia kata saya nak buat rumah lah, buat bangunan, cukup dengan dia bagi tahu keluasan berapa luas yang dia nak pakai daripada tanah itu. Cukup. Tanpa perlu dia perincikan bentuk bangunan yang dia nak buat. Tak perlu. Faham tak? Sebab tanah ni secara umumnya ada ketahanan untuk tampung bangunan. Faham tak? Jadi tak perlulah sebut apa dia nak buat bangunan apa atas tu. Sebab secara umumnya tanah ni kuat. 10 tingkat, 20 tingkat pun boleh naik kan. Jadi tu dia kata memadai